Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Iman. Dan saya Anur. Kami bersiaran secara langsung dari studio On TV dalam segmen Podcast On TV. Jadi hari ini adalah hari paling istimewa untuk kami di SMK THO kerana kami bukan sahaja merasmikan studio On TV ini, tetapi kami juga ingin memulakan episod sulung kami podcast bersama tetamu yang sangat istimewa. Betul Iman, tetamu kita pada hari ini sangat istimewa dan sangat bermakna buat seluruh warga di SMK THO dan kru On TV sendiri. Pada hari ini kita bersama-sama dengan dua insan yang sangat istimewa, iaitu Yang Berhormat Puan Wong Siew Kee selaku Ahli Parlimen Keluang dan Yang Berhormat Encik Syed Hussein selaku Adun Mahkota. Selamat datang saya ucapkan kepada kedua-dua YB ke studio On TV kita pada hari ini. Apa khabar YB? Khabar baik, terima kasih Anun dan juga Iman, dan juga hai kepada semua yang menonton secara depan handphone masing-masing. Apa khabar juga kepada YB Syed Hussein? Alhamdulillah, terima kasih kepada Iman dan Anur juga, dan kepada semua warga Mahkota dan seluruh warga Keluang di mana saja anda berada. Jadi hari ini kita ingin mengupas topik yang sangat menarik, iaitu membina generasi konten kreator yang berimpak, bukan sahaja pengikut yang ramai. Jadi kita nak tahu belia pada hari ini sama ada mereka ini FOMO, mangsa FOMO, ataupun mereka ini pemacu masa hadapan. Baiklah, kita mulakan segmen kita yang pertama pada hari ini. Saya mulakan dahulu dengan YB Syed. YB Syed, kita semua di sini tahu bahawa YB adalah wakil rakyat di kawasan kami yang sangat aktif dalam aktiviti turun padang untuk melihat sendiri potensi murid-murid dan bakat mereka yang selahkan, yang sangat luar biasa. Jadi YB, saya ingin bertanyakan soalan, bagaimana YB melihat potensi murid-murid di daerah Keluang ini yang bukan sekadar mengikuti trend semasa atau hiburan kosong, tapi menjadikannya sebagai salah satu media untuk mereka mengolah, untuk disiarkan kepada umum berkenaan dengan terutamanya dalam pembangunan komuniti di Bandar Keluang ini. Silakan YB. Okey, yang pertamanya saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Iman dan juga Anur kerana sudi menjemput kami untuk hadir dan pada masa yang sama merasmikan On TV dan especially studio ini. Dan ini satu pendekatan yang kita namakan pendekatan baru, di mana kita dapat lihat bagaimana pendedahan dari segi konteks media di kalangan anak-anak sekolah, terutama di kalangan murid-murid di sekitar Parlimen, di Parlimen Keluang ini. Jadi mengenai soalan yang telah diajukan tu, bagi kami di peringkat pentadbiran ni, media sosial ataupun IT ataupun AI ni adalah sangat penting. Ianya bukan saja mengikut trending semasa, tetapi bagi kita untuk menaik taraf cara gerak kerja kita. Oleh sebab itulah daripada konteks kerajaan negeri maupun kerajaan pusat dan terutamanya di peringkat daerah Keluang ini, kita sudah mula mengadaptasikan teknologi-teknologi ini bagi memudahkan bagi semua bangsa Johor untuk melayari apa jua bantuan-bantuan. Sebagai contoh, baru-baru ini pada 14 hari bulan ini bermulalah seluruh bangsa Johor untuk melayari bagi bantuan kasih Johor. Dan kalau kita lihat, kalau sebelum-sebelum ini bantuan kasih Johor ini dimaklumkan secara konvensional, tetapi pada kali ini kita mengadaptasikan melalui teknologi bagi memaklumkan mereka apa jua bantuan-bantuan. Dan saya percaya di peringkat pusat juga mengutamakan dari segi teknologi untuk menyampaikan informasi dan juga menguruskan apa jua bantuan-bantuan dan juga segala apa perkara yang boleh disampaikan. Jadi bagi untuk kita mengadaptasikan ini, ianya bukan hanya tertumpu kepada soal trending. Ianya bukan saja untuk kita menceritakan tentang soal YouTubers, tetapi bagaimana soal services ataupun perkhidmatan kita yang kita boleh menggunakan teknologi bagi kita menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan ini sangat diperlukan. Dan sebagai orang-orang muda, terutamanya di peringkat belia di kawasan Rumah Kota ini, kita mengharapkan kecaknaan dari segi konteks pemahaman teknologi ini sangat penting. Kenapa? Kerana kita menuju kepada negeri maju, iaitu Maju Johor 2030. Dan kita dapat lihat di dalam negeri ini kita sudah mempunyai zon-zon ekonomi yang dipacu, bukan saja dibantu oleh kerajaan pusat, malah didukung oleh seluruh bangsa Johor, yang menjadikan dia satu hub pelaburan, bukan saja dari segi konteks logistik,
tetapi kita juga menumpukan dari segi konteks data center, dan di mana di situlah penggunaan teknologi-teknologi ini akan diperlukan dan perlu diisi oleh anak-anak Johor, dan ini saya rasa sangat diperlukan, terutamanya di golongan belia dalam negeri Johor ini. Baiklah, terima kasih YB atas penerangan yang cukup bermakna, dan saya sebenarnya setuju. Pada masa sekarang, ramai di kalangan dalam murid-murid sekolah, mereka ni ada perasaan yang rasa takut ketinggalan, atau masyarakat sekarang panggil FOMO, dan untuk pengetahuan YB, saya pun FOMO dengan trend semasa. Jadi apa yang saya boleh faham apa yang YB beritahu tadi, sebenarnya warga-warga belia dan murid-murid di sekolah di daerah ini, mereka ni bukan sahaja mencipta hiburan kosong, tapi mereka ni telah mencipta isu yang bermanfaat, seperti isu berkenaan dengan isu keselamatan, kebersihan dan aktiviti promosi pelancongan di Keluang yang memberi impak besar, dan saya rasa boleh bagi impak yang meletup jika mereka ni olah kandungan tersebut dengan lebih menarik. Dan untuk pengetahuan YB, sebenarnya Studio On TV ini adalah salah satu medan utama dan medan latihan untuk kami semua di seluruh warga SMK THO untuk melatih dan tahu akan keadaan dan peka dengan isu sekeliling. Betul tak, Iman? Saya sangat setuju dengan apa yang sahabat saya An-Nur katakan dan apa yang YB Syed Hussein cakap tadi. Jadi kita beralih daripada YB Syed Hussein ke YB Wong Suki. Jadi pada hari ini dunia sangat gila dengan AI. Jadi murid-murid dekat dalam Malaysia ni juga berfikiran dengan jumlah pengikut yang ramai boleh menjamin masa hadapan dia orang. Jadi saya ada soalan kepada YB. Adakah dekat skop kerjaya mereka memandang jumlah pengikut yang ramai ataupun kualiti pada seseorang itu untuk bekerja? Okay, terima kasih soalan dari Iman. Jadi ini adalah satu soalan yang sangat-sangat penting kerana pada zaman ni semua orang guna AI. Jadi saya pecah soalan ni ke dua bahagian. Pertama, dengan AI ni bagaimana kita cari kerjaya yang sesuai dengan diri sendiri, kerana ramai belia mungkin akan bimbang, dan bukan sahaja golongan belia, dewasa pun sebenarnya sangat-sangat risau bahawa kerjaya mereka akan diganggu ataupun pekerjaan tu akan hilang kerana ada AI. Jadi ini bukan soalan yang tak ada asas, kerana memang sedang berlaku. Tapi jangan risau, untuk golongan belia dan juga dewasa yang di luar sana, sebenarnya AI ni tidak akan ganti semua pekerjaan sepenuhnya. Contohnya dulu, sebelum kita ada washing machine, kan setiap rumah kita basuh baju macam mana? Tangan. Kalau tak ada tangan, untuk orang kaya mereka hantar ke Dobi. Dobi juga upah orang untuk basuh baju tangan juga, ataupun perlu pakai mesin yang besar sangat. Tapi semenjak ada washing machine yang semua orang mampu beli sebuah mesin tu kat rumah, okey, industri Dobi itu berubah. Dari dulu masih upah ramai orang untuk basuh baju, sehingga sekarang mereka lebih spesifik. Hanya kita hantar baju yang perlu treatment yang spesifik, dry cleaning, kita hantar ke sana. Pada masa yang sama, layan diri. Dobi layan diri tu banyak kerana semua orang boleh guna dah. Tapi adakah Dobi hilang tak? Industri Dobi tak ada hilang, masih wujud, masih ada pekerjaan, hanya pekerjaan tu jadi lebih kurang. Kalau nak kerja ataupun nak memacu kerjaya dalam line ni, you kena spesifik tahu semua bahan-bahan kimia tu, untuk baju spesifik, untuk tekstil spesifik. Jadi industri ni tiada hilang, hanya jadi lebih profesional, lebih spesifik. Jadi sama juga dengan AI. AI tidak akan ganti ke semua pekerjaan. Ada pekerjaan khususnya yang perlu orang, perlu EQ, susah akan diganti oleh AI. Jadi ini pertama. So datang ke isu kedua,
Soalan kedua, bahagian kedua sebenarnya pengikut ramai yang tak ada kualiti ataupun yang berkualiti tapi tak ada pengikut. Sebenarnya saya rasa pengikut dengan kualiti itu tidak bercanggah. Kita tidak sepatutnya letak dua kriteria ni seolah-olahnya dia bercanggah. Tak. Tapi itulah untuk zaman ni, untuk build up platform sendiri, untuk membina nama kita di semua platform TikTok ke, Facebook ke, Instagram ke. Yang penting sebenarnya bukan sahaja wajah yang cantik, yang handsome. Sebenarnya pengikut kita juga akan meneliti apa konten, dan konten ni berubah dari semasa ke semasa. So yang penting sebenarnya anak muda di luar sana jangan anggap bahawa senang je boleh jadi influencer dan dapat untung banyak. Tak senang, susah sangat sebenarnya, kerana anda kena fikir apa konten yang akan menarik aibo semua pengikut tu. Jadi apa konten yang mereka bukan sahaja sekarang suka, tetapi akan terus ikut untuk 3 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Jangan lupa, untuk generasi anak muda sekarang, Facebook otai je guna, warga emas je yang guna. Tapi Facebook sebenarnya berapa tahun saja? Tak lama, 15 tahun saja. 15 tahun rasanya lama, sebenarnya tak lama. Sekejap, sekali mata je masa tu sudah lepas. Iaitu zaman ni hebat dengan TikTok. Tapi TikTok sudah berapa lama? Sekejap juga. Tapi dengan perubahan teknologi yang kita guna, mungkin dalam 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, Gen Alpha akan tegur Gen Z sekarang, masih pakai TikTok lagi, mereka akan ada platform yang baru dah, dan anda semua akan dianggap otai. Kena siap sedia. So kita kena selalu siap sedia untuk berdepan dengan cabaran baharu tu. Kualiti dan juga dapat menangkap perhatian audiens kita, dan itu tidak bercanggah. Sangat menarik apa yang YB Wong Suki cakap tadi. Saya sangat setuju yang AI ni manusia perlu tentukan sama ada nak ke arah baik ataupun ke arah buruk. Nak gunakan AI tu boleh, tapi kita kena bijak menggunakannya. Dan lagi satu, dalam jumlah follower ni kita kena tentukan apa yang kita nak keluarkan daripada video-video kita hasilkan. Macam video education, semua tu perlu bermanfaat untuk orang yang menonton. Dan satu lagi, AI dan ChatGPT yang kita guna ni tak ada hati dan perasaan. Jadi kita yang sebagai pengguna ni ada hati dan perasaan, perlu tentukan sama ada kita nak keluarkan benda yang baik ataupun yang buruk. Dan untuk murid-murid kat luar sana, kita perlulah membina portfolio yang mantap untuk diri kita supaya kita boleh memacu masa hadapan dengan lebih baik. Baiklah, kita sudah pun sampai ke segmen yang terakhir. Sebelum kita mengakhiri segmen kita pada hari ini, boleh tak saya minta izin YB untuk berikan sedikit pesanan emas sebuat seluruh warga di SMK THO dan seluruh warga belia di luar sana. Silakan dulu YB. Okay, jadi senang je. All the best Studio On TV. Buatlah konten yang paling baik untuk warga sekolah dan juga warga keluar. Terima kasih YB. Bagaimana pula dengan pesanan YB Said? Bolehkah berikan pesanan kepada kami juga? Okey, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada On TV kerana menjemput kami walaupun kami tak prepare apa-apa. Apa yang kami jawab ni semua ikhlas daripada hati kami kerana kami sayangkan pelapis-pelapis pada akan datang. Jadi harapan daripada kami, generasi kami ni, saya dengan YB Wong, kami duduk dalam era yang sama. Harapan kami adalah bagaimana untuk belia-belia ini menggunakan teknologi ini sebaik mungkin, kerana dengan adanya teknologi-teknologi ini dan daya kemanusiaan kita yang ada ini, kita dapat membentuk satu ekosistem yang lebih baik. Apapun ini hari, dengan adanya teknologi, jangan lupa akademik perlukan untuk kita terus, kerana ilmu ni menentukan masa depan kita juga. Jadi kepada semua belia, stay strong, work hard. InsyaAllah kalau kita konsisten dengan apa yang kita inginkan, apa jua yang kita inginkan akan kita kecapi bersama, insyaAllah. Terima kasih YB Syed Hussein dan YB Wong Suki.
Saya nak cakap bagaimana acuan begitulah kuihnya. Kerana macam mana pendidik tu ajar anak muridnya, macam itulah anak murid tu akan dibentuk. Jadi studio on TV, gadget-gadget yang kami ada pada hari ini hanyalah alat, tetapi yang menentukan impak dan kesannya adalah penggunanya sendiri. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB Wong Suki dan YB Syed Hussein kerana telah merasmikan studio on TV pada hari ini. Baiklah, semoga apa yang telah disampaikan kepada kedua YB kita pada hari ini dapat membakar semangat untuk seluruh warga di SMK THO dan warga belia di luar sana. Sekian saja daripada saya, Iman, dan sahabat saya Anur daripada Podcast on TV. Salam Madani. Wah.